Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buku Penjala Menangkap Ikan yang Besar merupakan hasil garapan Nurul Azila Arifin, seorang penulis berpengalaman dalam bidang penulisan cerpen dan buku cerita. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurcanah Ainul Madiha binti Saharudin. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Merlimau 1. Kod sekolah saya ialah MBB 1031. Hobi saya ialah membaca kerana membaca merupakan jendela dunia yang membuka wawasan, memperluaskan pengetahuan serta dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan daya ingatan. Buku ini ditulis oleh Nurul Azila Arifin dan diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2014. Ia mengandungi 16 muka surat. Kisah ini mengisahkan tentang seorang penjala ikan yang pergi menangkap ikan di sebuah sungai berdekatan dengan empangan. Setibanya di sungai, dia terlihat seekor ikan besar yang sedang berenang. Dengan pantas, penjala tersebut terjun ke dalam sungai untuk menangkap ikan itu. Usahanya berhasil, tetapi arus sungai yang deras menghanyutkannya bersama ikan yang ditangkapnya. Dalam keadaan cemas, penjala itu menjerit meminta tolong. Jeritan itu didengari oleh seorang penjaga empangan yang segera menghulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Namun penjala itu enggan melepaskan ikan yang ditangkapnya. Kerana terlalu tamak, akibatnya dia hanyut bersama ikan tersebut ke arah empangan dan akhirnya mati lemas. Terdapat dua pengajaran utama yang boleh kita ambil sebagai iktibar dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kejayaan memerlukan usaha gigih. Oleh itu, kita harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Pengajaran kedua boleh diambil iktibar oleh orang ialah orang yang tamak selalu rugi. Sikap tamak boleh membawa pada dan merugikan diri sendiri. Sekian, terima kasih.